Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Ami. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan karya yang telah saya hasilkan, iaitu karya berkenaan dengan tokoh idaman saya, iaitu Lewis Hamilton. Jadi ini adalah karya hasil akhir karya saya. Jadi saya ingin menceritakan sikit berkenaan dengan latar belakang tokoh saya ni. Nama penuh beliau merupakan Sir Lewis Carl Davidson Hamilton yang lahir pada 7 Januari 1985 di England. Beliau telah berjaya untuk masuk dalam pasukan F1 seperti McLaren pada tahun 2007 hingga 2012, Mercedes AMG Petronas tahun 2013 hingga 2020 tak silap saya, dan kini beliau berada di kelab Ferrari. Jadi kejayaan utama beliau yang telah beliau capai ialah beliau telah memperoleh 7 kali juara dunia dalam Formula 1, iaitu pada tahun 2008 dalam pasukan McLaren, tahun 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dalam pasukan Mercedes. Jadi dia telah menyamai rekod seperti Michael Schumacher, iaitu pemain legenda F1. Selain itu beliau juga telah memenangi perlumbaan sebanyak 103 kali dalam Grand Prix. Itu telah mencapai rekod dunia yang paling banyak dalam sejarah F1. Dia dah mengatasi rekod Michael Schumacher iaitu sebanyak 91 kemenangan. Jadi beliau juga telah dikenali sebagai seorang pemandu paling laju dalam pusingan kelayakan dalam qualify Grand Prix. Dan selain itu, pencapaian beliau telah dapat juga adalah dalam podium, iaitu 191 kali podium, dan itu adalah rekod dunia lah dalam F1. Jadi antara pencapaian yang lain juga, beliau telah dianugerahkan sebagai mendapat gelaran Sir oleh Ratu Elizabeth II pada tahun 2021 atas sumbangan beliau dalam sukan pemotoran. Jadi itu adalah sedikit latar belakang berkenaan dengan pencapaian Sir Lewis Hamilton ini. Jadi seterusnya kita akan bergerak kepada hasil akhir karya saya ini. Jadi seperti yang anda lihat, saya telah menggunakan pelbagai kaedah ataupun teknik yang menggabungkan kepelbagaian seni dalamnya. Yang pertama yang kita dapat lihat, macam biasalah, di sini anda dapat lihat ada teknik collage, di mana saya menampal kertas-kertas berwarna seperti warna hijau, warna ungu, warna merah jambu, warna oranye, warna kuning. Itu adalah teknik collage yang saya tampal untuk sebagai latar belakang dalam karya ini, untuk menunjukkan bahawa karya ini mempunyai ekspresi, iaitu ekspresi gembira, ekspresi yang menyeronokkan. Jadi yang kedua ialah saya menggunakan teknik seperti pop art, gaya seni pop art pada bahagian subjek, di mana anda dapat melihat pada bahagian baju saya menggunakan cat warna, iaitu berwarna hitam dan kelabu. Dan di sini pada bahagian trofi beliau, saya menggunakan cat warna juga. Saya menggabungkan beberapa ton warna yang menggunakan warna seperti warna kulit manusia, warna peach, warna hitam, warna coklat gelap, warna peach pekat, warna kelabu dan warna hitam. Dan ada juga pada bahagian muka beliau, saya telah menggunakan pensel warna untuk menjadikan tone muka warna beliau nampak lebih pekat pada bahagian muka. Dan itu adalah teknik-teknik pelbagaian yang saya gunakan dalam hasil karya ni. Jadi antara pengalaman yang saya telah peroleh sewaktu melaksanakan karya ini, pada awalnya saya
terdapat beberapa lah cabaran yang telah saya hadapi sewaktu dalam melaksanakan karya pertama saya ni. Antara cabaran yang saya hadapi adalah dalam mengumpul image untuk menghasilkan image Lewis Hamilton, dalam mencari mana yang antara yang paling mudah untuk saya melukis, mewarna dan tidak memerlukan lebih banyak jenis art seperti yang melampau lah. Selain itu, cabaran lain yang saya hadapi juga adalah dalam mewarna lah, kerana saya sangat lemah dalam bab mewarna ni. Jadi seperti yang terlihat, mana bahagian yang saya mewarni ni terdapat ketidaksamarataan, ada yang kekurangan sedikit, ada yang tersilap sedikit. Jadi di situlah yang boleh dikatakan sebagai kekurangan saya lah. Jadi itu saja untuk video saya ni. Jadi saya harap terima kasih. Saya berterima kasih kepada semua yang melihat. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.